Namanya tidak ada yang bebas tanpa had. Oleh itu, sebarang kebebasan itu mesti ada talinya, mesti ada pengikat. Dan kita dalam apa bentuk sekalipun, bukan hanya dalam bentuk chat untuk dating dan sebagainya, bukan sekali itu saja, malah everything. Kerana ada had-had yang tertentu, dan untuk mengawal had ini sudah tentulah otoriti, pihak ni kerajaan. Cuma dia tidak boleh sampai terlalu mengukur. Jadi bagi saya, untuk kerajaan mengadakan supaya adanya lesen itu, buat saya bagus. Sebab kita nak tahu apa ke arah mana. Dia ibaratkan pisau. Kita gunakan untuk kebaikan, banyak benda kebaikan kita buat. Tetapi kalau gunakan untuk keburukan pun banyak kita buat. Begitu juga media sosial. Kalau dia dikawal, dia akan menyebabkan digunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab. Dan maka terjadilah kadang yang dating chat. Kalau kita tidak ada kawalan, kita tak tahu apa yang dia nak buat ni, makanya nanti terjadilah perkara-perkara yang di luar norm yang kita tahu sekarang. Penerangan kepada rakyat di setiap peringkat kita banyak mekanisme yang kita nak gunakan. Jabatan penerangannya daripada turun ke bawah, kita ada JPKK-nya kalau di kampung, kita ada kalau di taman-taman KRT-nya, persatuan-persatuan penduduk. Perkara ini harus mendasarkan hingga ke bawah. Supaya kita memberitahu kepada rakyat. Di satu orang Islam kita ada masjid-masjid yang boleh kita pergi berikan penerangan itu apa sebenarnya yang nak dibuat. Orang melihat dari sudut yang lain itu tak apa. Itu dia orang punya pandangan. Tetapi kita counter dengan apa yang kita nak buat. Apabila saya pergi ke sekolah-sekolah, even sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, di sini pun saya dah mula untuk kita menjaga kekesanan media sosial ini, di mana kadang-kadang memang bukan mudah untuk dikawal, tetapi akhirnya pengawalan diri itu melalui keimanan kalau orang Islam. Kalau yang bukan Islamnya, kita boleh rangkum mereka ini dalam rukun negara yang pertama itu, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, mana mereka kena beragama. Tidak ada agama yang suruh buat jahat. Tidak ada agama yang suruh buat maksiat.